97% budak darjah 1 tak boleh nak membaca. Ush, banyak tu. Tapi bila korang baca balik artikel tu, bukan setakat dia tak boleh nak membaca tau. Dia tak tahu nak buat 3M. Dan apa tu 3M adalah membaca, mengira dan juga menulis. Itu baru budak normal tau yang ada masalah pembelajaran, yang ada masalah dekat 3M ni. Cuba bayangkan kalau budak tu ada ekstra masalah. Sebagai contoh, dia ada masalah speech delay ke, ataupun dia ada autism ke, lagilah berlipat ganda dia nak belajar ataupun nak menguasai 3M tu. Korang tengok budak-budak yang masa dia dah umur darjah 1 ni, kalau dia masih lagi gagal dengan 3M tu, kadang-kadang benda tu boleh reflect kepada family tu. Di mana kita tahu yang parent kepada budak-budak ni mostly tak spend masa yang mencukupi dengan anak-anak diorang, atau menyebabkan diorang kurang terdedah kepada stimulus, cara macam mana nak bercakap, cara bagaimana nak menulis dan mengira dan sebagainya. Sebab development otak budak-budak ni paling geliga sekali adalah umur sebelum 7 tahun. Sebab masa tu otak diorang macam sponge tau, diorang akan absorb segala-galanya kalau diorang diberikan segala-galanya. Sampai dia kata kalau diorang tak diberikan stimulus yang mencukupi, dan jadi macam itulah di mana diorang tak boleh nak kuasai 3M walaupun dah umur 7 tahun. Sebab tu kalau kita comparekan peranan mak bapak ataupun cikgu yang mana lagi besar, sebenarnya adalah mak bapak. Sebab mak bapak ni adalah orang yang awal-awal yang akan terlibat untuk menguruskan anak diorang, untuk menjaga anak diorang, untuk menjadi contoh kepada anak diorang. Dan selepas dah umur 7 tahun tu, masa tu dah mix lah antara peranan ibu bapa dan juga peranan guru. Kalau kita nak compare sebelum umur 7 tahun ataupun selepas, yang mana lagi penting sebenarnya adalah umur sebelum 7 tahun. Sebab masa tu adalah anak-anak korang akan absorb segala-galanya. Dan selepas umur 7 tahun tu adalah masa untuk diorang connecting segala benda yang diorang dah belajar sebelum umur 7 tahun. Tapi dia kata kalau selepas umur 7 tahun baru diorang nak absorb, selepas umur 7 tahun juga diorang nak interconnecting, dan masa tu mungkin akan terlambat sikit ataupun mengganggu perkembangan akademik diorang. Tu apatah lagi kepada mak bapak yang ada anak speech delay ni. Awal-awal lagi memang kena ada intervensi awal. Whenever korang dah detect yang dia ada masalah speech delay, dan cepat-cepat korang hantar dia jumpa doktor, hantar dia pergi jumpa speech therapist dan berikan terapi yang secukupnya. Dan dekat rumah pula korang beri mereka stimulus yang mencukupi. Sentiasa bercakap dengan diorang, sentiasa melayan diorang, sentiasa bermain dengan diorang, sentiasa berikan perhatian yang sangat mencukupi kepada anak-anak, especially semasa diorang kecil. Lepas korang dah bawa diorang jumpa doktor, exposekan stimulus yang mencukupi, hantar diorang kepada terapi, dalam masa sama kalau korang boleh bagi nutrisi yang sihat untuk perkembangan otak diorang, lagi bagus. Sebagai contoh DHA ke, omega 3 ke, ginkgo biloba ke, dan macam-macam lagi. Dan semua tu korang boleh jumpa sebenarnya dalam Prochamp. Sebab yang penting in the end kita dah ikhtiar dan juga dah berusaha sungguh-sungguh untuk membantu anak-anak kita yang ada masalah speech delay ataupun anak kita tak pandai lagi 3M. Selepas tu apa yang kita boleh harap adalah supaya anak kita boleh strive dan excel macam budak-budak dekat luar sana.